Yang ini Lebuh Raya pengguna jalan tol ni. Yang ini ada tol tau. Wow, saya ada nampak Lebuh Raya tu. Berkata kita lalu sana. Kita ikut Lebuh Raya. Lebuh Raya. Lebuh Raya. Tol. Okey, kita scan tol sini dulu ya. Takut. Okey, paling dah buka. Lebuh Raya ni memang terbesar di dunia. Tapi blok craft ni dia memang susah sikit. Kalau Lebuh Raya dululah. Okey, ada juga persimpangan. Ada tol lagi. Aku baru je tadi persimpangan. Nah, juga ada tol. Okey, lalu. Kiri. Alah, rupanya tamat. Apa kata kita kau map dulu macam mana? Ada banyak jalan ni. Oh, kena di Lebuh Raya tu pula. Tapi Lebuh Raya ni tak baik lah. Dia panjang tapi pendek. Okey, kita cari jalan lain saja ya. Okey. Jangan panik. Kita ikut bangunan jalan tol ni, jangan makan jalan. Kami menaik kereta api nanti. Okey, kita mahu naik kereta api. Di mana mau naik ya? Naik kereta api LRT ni. LRT ya, LRT. Masih bangun. Kuda tenggelam. Kenapa kuda tenggelam? Oh, baru kuda terapung. Okey, ini kereta api. Kereta api, bukan kereta api. Kereta api. GERATA. Kereta api. Melalui kereta api. Dia melalui ya. Macam mana kita melalui? Kita nak the station. Okey, kita nak cari stesen kereta api berhenti. Nak cari kereta api tu, kereta api expressway tu. Di mana ya mau cari? Hello kereta api, di mana mau ikut jalan ni? Okey. Kita kena cari kereta api dulu. Saya nak cari dulu kereta apinya.
Okey, kita dah sampai stesen. Jom kita naik kereta api. Okey, jalan. Di stesen ni, stesen kereta api stesen kereta api, dia boleh lalu kereta api mana-mana saja. Dia melalui stesen kereta api dan stesen kereta. Dia memang cantik sekali ya. Stesen dia cantik sekali. Oh, ialah di jalan baru. Stesen ni dia melalui stesen kereta api. Ini jalan lain dengan stesen ni. Di stesen kereta api. Oh my god, jalan raya ada jalan mati. Tak boleh lalu sana. Okey, stesen ni, ini nama dia stesen. Stesen nama dia. Stesen. Dah jatuh lah. Macam mana mau lalu ni? Apa kita nak buat untuk melalui kereta api ni? Okey. Jadi kita mesti cari dulu ke jalan dia. Oh, ada satu. Oh. Okey. Di mana kita mau cari pembangunan jalan tol? Mana? Saya tanya. Aku tanya dulu. Mana? Okey. Dah ini pula kereta api. Sampai. Ini sama ada bokar. Okey, stesen kereta api kita mesti cari. Jadi, di mana kita mau cari stesen ni? Bukan stesen ni stesen minyak, stesen airport. Ini nama dia. Kalau kereta api kita akan panggil stesen, bukan stesen. Ini nama dia Lebuh Raya Pegoa. Okey, kita mencari dulu Lebuh Raya dia ni. Jadi kita mesti cari. Ini terowong dia. Okey. Kita cari kereta api dulu. Okey. Ini tol balik. Tak nak tol lah. Aku mau elak tol. Di mana mau cari ni? Okey, hari ni kita balik rumah. Saya dah lapar dah. Jom kita balik rumah. Rumah mana ya? Rumah mana? Okey, kita cari rumah sini. Tapi jalannya mana? Okey, kita cari jalan dulu tau. Di mana jalan ya? Kita mau ikut pergi jalan rumah tu. Nak balik rumah sekarang ni. Alah, jalan tak ada pula. Oh, ada jalan situ. Ayo, di mana mau cari jalan ni? Okey, kita langgar je. Itu rumah dia ya. Okey, kita balik rumah sebentar lagi. Lepas tu kita sampai ni. Kita cari bilik dulu. Cari bilik. Ini dia. Okey, baring dulu ya. Bye.